Tahun 2025 menyaksikan banyak filem besar Hollywood ditayangkan dengan bajet yang sangat tinggi, ada yang menelan kos ratusan juta dolar, melibatkan pelakon terkenal dan promosi besar-besaran. Namun mengejutkan, tidak semua filem ini berjaya menarik penonton ke pawagam, malah ada yang mengalami kerugian besar sehingga dianggap sebagai box office bomb. Dalam video ini, kita akan melihat 10 filem Hollywood yang paling tak laku di pawagam pada tahun 2025. Ada yang rugi ratusan juta dolar dan ada juga yang gagal walaupun berasal dari franchise terkenal. Jom kita lihat satu persatu. 1. Snow White. Filem pertama ialah Snow White, versi live action daripada Disney. Filem ini sebenarnya sangat dinantikan kerana ia diadaptasi daripada animasi klasik Disney yang sangat popular sejak tahun 1937. Namun selepas ditayangkan, filem ini menerima pelbagai kritikan daripada peminat. Kontroversi mengenai jalan cerita, perubahan karakter dan komen pelakon menyebabkan ramai peminat memboikot filem ini. Dengan bajet yang dianggarkan sekitar 240 hingga 270 juta dolar. Filem ini hanya berjaya mengutip sekitar 200 juta dolar di seluruh dunia. Ini menjadikan Snow White antara kerugian terbesar Disney dalam beberapa tahun terakhir. 2. Joker. Folie à Deux. Filem kedua ialah Joker, Folie à Deux, sequel kepada filem Joker yang sangat berjaya pada tahun 2019. Filem Joker pertama berjaya mengutip lebih $1 bilion, menjadikannya antara filem paling berjaya dalam sejarah filem bertaraf R-rated. Namun sequelnya tidak mendapat sambutan seperti yang diharapkan. Walaupun menampilkan Joaquin Phoenix kembali sebagai Joker dan Lady Gaga sebagai Harley Quinn, filem ini gagal menarik penonton. Dengan bajet sekitar 200 juta dolar, filem ini hanya mengutip sekitar 200 juta dolar sahaja di seluruh dunia. Ramai peminat juga mengkritik konsep filem ini yang lebih kepada musical, sesuatu yang tidak dijangka oleh penonton. 3. Mission Impossible Final Reckoning. Seterusnya ialah filem aksi besar, Mission Impossible Final Reckoning. Filem ini merupakan salah satu projek paling mahal pernah dibuat oleh Hollywood. Bajet produksinya dilaporkan melebihi 400 juta dolar. Walaupun filem ini masih mengutip hampir 600 juta dolar, angka tersebut sebenarnya tidak cukup untuk menampung kos yang sangat besar. Ini kerana filem Hollywood biasanya perlu mengutip 2 kali ganda bajet untuk benar-benar pulang modal. Disebabkan itu, filem ini tetap dianggap sebagai antara filem yang kurang berjaya dari segi keuntungan. 4. Tron. Ares. Filem keempat ialah Tron. Ares sambungan kepada dunia science fiction Tron yang terkenal dengan visual futuristik. Filem ini mendapat perhatian kerana konsep dunia digital yang unik serta penggunaan teknologi visual yang canggih. Namun selepas tayangan, sambutan penonton tidak begitu menggalakkan. Walaupun mempunyai bajet besar dan promosi yang kuat, kutipan box office filem ini jauh daripada sasaran studio. Akibatnya, Tron. Ares turut dimasukkan dalam senarai filem yang tidak mencapai prestasi yang diharapkan pada tahun 2025. 5. A Big Bold Beautiful Journey. Filem romantik fantasi ini dibintangi oleh Margot Robbie dan Colin Farrell. Dengan bajet sekitar 45 juta dolar, studio berharap ia menjadi filem romantik besar tahun tersebut. Namun realitinya berbeza. Filem ini hanya mampu mengutip sekitar 20 juta dolar sahaja di seluruh dunia, jauh daripada bajet produksinya. Walaupun mempunyai pelakon terkenal, jalan cerita yang perlahan dan promosi yang kurang menarik menyebabkan ramai penonton tidak berminat menonton filem ini di pawagam. 6. Mickey 17. Filem science fiction ini diarahkan oleh pengarah terkenal Bong Joon-ho yang sebelum ini memenangi Oscar melalui filem Parasite. Dengan bajet sekitar 118 juta dolar, studio berharap filem ini menjadi hit besar. Namun kutipan box office hanya sekitar 130 juta dolar yang masih tidak cukup untuk menampung kos produksi dan pemasaran. 7. The Alto Knights. Filem mafia ini dibintangi oleh pelakon legenda Robert De Niro. Walaupun mempunyai jalan cerita menarik, sambutan penonton di pawagam agak mengecewakan. Dengan bajet sekitar 50 juta dolar, filem ini hanya mampu mengutip sekitar 9 juta dolar sahaja di box office. Ini menjadikannya antara filem paling rugi pada tahun 2025. 8. Miami Web. Filem ini merupakan salah satu filem dari dunia Spider-Man yang dikeluarkan oleh Sony.
Filem ini dibintangi oleh Dakota Johnson bersama pelakon lain seperti Sydney Sweeney dan Isabella Merced. Studio berharap filem ini dapat memperluaskan lagi dunia Spider-Man di pawagam. Namun selepas tayangan, filem ini menerima kritikan yang sangat teruk daripada penonton dan pengkritik. Dari segi bajet, filem ini menelan kos sekitar $80 juta untuk dihasilkan. Tetapi kutipan box office seluruh dunia hanya sekitar $100 juta sahaja. Walaupun nampak seperti keuntungan, jumlah ini sebenarnya tidak mencukupi untuk menampung kos pemasaran dan pengedaran. Akibatnya, filem ini tetap dianggap sebagai kegagalan box office. 9. Borderlands. Filem ini diadaptasi daripada permainan video popular dengan nama yang sama. Ia dibintangi oleh beberapa pelakon terkenal seperti Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black dan juga Jamie Lee Curtis. Dengan barisan pelakon besar, studio menjangkakan filem ini menjadi hit besar di pawagam. Filem ini mempunyai bajet sekitar $115 juta. Namun selepas ditayangkan, sambutan penonton sangat mengecewakan. Kutipan box office hanya sekitar $33 juta sahaja di seluruh dunia. Ini menjadikannya antara filem Hollywood paling rugi pada tahun tersebut. 10. The Marvels. Filem ini merupakan sambungan kepada filem Captain Marvel dan sebahagian daripada Marvel Cinematic Universe. Ia dibintangi oleh Brie Larson, Iman Vellani dan Teyonah Parris. Sebagai filem Marvel, studio menjangkakan kutipan yang sangat besar, namun realitinya sangat berbeza. Filem ini mempunyai bajet sekitar $220 juta, tetapi kutipan box office global hanya sekitar $206 juta sahaja. Untuk sebuah filem Marvel, jumlah ini dianggap sangat rendah. Akibatnya, filem ini dilaporkan mengalami kerugian yang sangat besar kepada studio. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa subscribe channel Fakta Gempak dan tekan like. Kita jumpa lagi dalam fakta yang lebih gempak lepas ni.